Datang ah, please. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita ada nak buat update untuk Audi RS6. So, enjin kita dah turun, enjin kita dah buka, and apparently kita jumpa problem dia lah. Okay, kita nampak dekat cylinder wall dia lubang. Okay, and piston pun dah cair. So, enjin ni memang tak dapat nak diselamatkan. Okay, so kita dah suggest dekat owner untuk tukar enjin and replace any necessary parts yang perlu ditukar lah, macam injector, spark plugs. Okay, spark plug dia pun ada patah. Okay, injector pun ada, bukan sangkut lah, dia macam better be safe than sorry lah. Okay, sebab benda tu dah kena debris pun dalam masa enjin tu jadi macam tu. Okay, so kita akan tunggu barang sampai and kita akan install balik apa semua, and I will show you the condition of the block. Okay, so condition block semua korang dah tengok teruk kan? Okay, so dekat sini kita have to be more careful lah. Okay, I suggest kita as owner kereta buat je preventive maintenance tu. Okay, sebab preventive maintenance ni sangat penting. Kita kena start normalize preventive maintenance ni, sebab kita pakai kereta ni, kita pakai lama. Okay, and kita punya perjalanan tu kita tak tahu macam mana, walaupun dekat walaupun jauh. Okay, so better to do preventive maintenance. Okay, so you guys ada kereta yang nak buat checking ke, or nak buat diagnostics ke, data log ke, you can come to us, Subsonics Garage dekat Bukit Jelutong. Okay, Waze je Subsonics Garage, and then you come here and we try to solve your problems from A to Z. Okay, datang ah, please.